pernah tak dengar teori 1 dinar 1 ekor kambing? Pada zaman Rasulullah SAW 1400 tahun dahulu dikisahkan bahawa harga seekor kambing adalah 1 dinar. Yang menariknya tuan-puan, hari ini kalau kita nak beli kambing masih lagi boleh dibeli dengan harga 1 dinar. Kalau kita beli dengan duit kertas, kita akan perasan harga kambing 10 tahun yang dulu dah naik berpuluh kali ganda berbanding dengan harga hari ini. Sebab duit kertas tidak boleh mengekalkan kuasa beli. Kalau dulu seekor kambing boleh dibeli dengan harga RM500, sekarang dah tak boleh dah. Kita terpaksa bayar lebih untuk dapatkan seekor kambing yang sama. Untuk mengelakkan simpanan kita dirompak oleh inflasi, tuan-puan boleh tukarkan sebahagian kepada aset emas fizikal. Semakin lama kita biarkan kekayaan kita dalam bentuk duit kertas, inflasi akan membuatkan kita semakin miskin tanpa kita sedar. Kita akan nampak nombor dalam akaun itu sama, tetapi nilai dia sudah semakin berkurangan. Duit simpanan yang ada sekarang tidak akan cukup lagi untuk tampung kos nak pergi haji, pendidikan anak-anak, persaraan dan banyak lagi perbelanjaan lain yang disebabkan oleh kos-kos ini semua akan meningkat pada masa akan datang. Semoga bermanfaat untuk tuan-puan. Nak selamatkan kekayaan daripada inflasi, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.